Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 1 soalan 12. So tajuk dia ranjang. So Asman dia mempunyai kolasi buku lah. So dikumpul pada setiap bulan. So bilangan bukunya bertambah setiap bulan mengikut JA. So jumlah bukunya pada 6 bulan pertama. Jumlah bukunya pada 6 bulan pertama iaitu S6 ialah 4 kali bilangan buku yang dikumpul pada bulan kelima iaitu 45. Okey. So jika D mempunyai beza sebenarnya, so tunjukkan bahawa D sama 2A lah, di mana A ialah bilangan buku pada bulan pertama. Okey, so dia semua kami tunjukkan. So sini kami terus guna formula JA lah. So 6 per 2 lagi 2A plus 5D equal to 4. This one A plus 4D. So sini kami mahu kembangkan jadi 6A tambah 15D sama dengan 4A plus 16D. So 2A sama dengan D. Sudah tertunjuk. Okay. So seterusnya cari nilai D jika bilangan buku pada bulan pertama ialah 3. So bermaksud 3 ni adalah A lah. So bermaksud D sama dengan 2, 3 equal to 6. B tu. So beliau memutuskan untuk menjual sebahagian daripada koleksinya bukunya pada bulan ke-10. So untuk membeli sebuah basikal yang berharga ni. So jika dia menjual 30% dari jumlah buku yang dikumpul dalam 10 bulan itu. Okay. So kami mahu cari S10 dahululah. So formula S10 10 per 2 lagi 2A plus N minus 1 6. So sini kami akan tepat 300. Tapi jika 30% daripada jumlah buku mah, bermaksud 300 darab 30 per 100. So this one will get 90. Okay. Dengan purata harga setiap buku adalah ni. So bermaksud RM12, 50 sen kami darab dengan 90. So this one will get 1125. So, tapi ini punya basikal 1200 lah. Tapi sini saya tambah lagi. Dia dapat membeli tak basikal tu dengan hasil jualan buku tersebut sahaja. So bermaksud 125 dia kurang pada 1200 lah. So bermaksud dia tak dapat beli.